Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke siaran langsung perlawanan sepak takraw bawah 12 MSSD Manjung, peringkat suku akhir, di mana perlawanan ini menemukan di antara Sekolah Kebangsaan Kampung Dato' Seri Kamarudin bertemu dengan Sekolah Kebangsaan Lekeh. Buat masa sekarang, KDSK mendahului dengan mata 2-11. Maafkan saya di atas kelewatan membuat siaran langsung. Maafkan saya. Mata sekarang 12-2. Balingan hasil kombinasi balingan daripada Haki dan juga serve yang dilakukan oleh Hakim membuahkan hasil poin kepada Sebelas 3 mata sekarang. Mata bertambah lagi untuk KDSK. 3-12. Hakim. Ke sana sikit. 12-4. Balingan daripada Hakim tidak sampai. Cuba untuk dilepaskan oleh Hakim tetapi bola tersebut telah pun keluar. Belas 5. 14. Dan KDSK telah mendapat kemenangan untuk set yang pertama. Kita teruskan dengan set yang kedua. Kepada yang sedang menonton, jangan lupa untuk berkongsi link siaran langsung. Dipersembahkan Zubir selaku feeder, Hakim Tekong, Haki, pemain simpanan Aryan, Daniel dan juga Zarif. Penonton, penyokong Seri Bayu datang daripada jauh. Kita teruskan untuk set yang kedua. Diharapkan mereka kekal fokus untuk mencapai kemenangan bagi memastikan KDSK layak ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat separuh akhir. Mana Sang Epoi? Mana? Apa dia? Komante Epoi. Perlawanan untuk set kedua diteruskan dengan SK Lekeh membuat pertukaran mengeluarkan feeder, tak silap saya, dan digantikan dengan pemain tinggi lampai bernombor 10. 0-0. Mata yang pertama untuk KDSK.
SK Lekir berjaya mendapat mata yang pertama juga. Selamat, selamat. Ya. Alhamdulillah, mata yang kedua. Saya suka melihat gelagat anak-anak ini bermain. Mereka menikmati perlawanan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Hakim, gila tu, dia yang lebih. Gila tu. Zubir dan juga Haki cuba untuk menyelamatkan keadaan bola, tetapi apakan daya. 3-3 mata sekarang. Mata yang keempat untuk KDSK. Hakim, sebelum ambil serve tak apa. Maju sangat. 3-4. Empat sama. Terima kasih diucapkan kepada yang menonton. Empat sama mata sekarang. Dan KDSK menjaya mendapat mata yang kelima. Lima empat. Mata yang keenam berjaya diperolehi. Apa yang boleh saya perkatakan, jangan cuba-cuba main toron dengan hakim ya. Empat 9 mata sekarang. Sembilan 5 mata sekarang. Dan hakim berjaya membantu untuk mendapatkan mata. Lima 10. Saya rasa tekong SK Lekir dah kena migraine. Malam tadi tak cukup tidur barangkali. Dan mata yang ke-12 untuk SK KDSK.
Pertukaran semula dilakukan oleh SK Lekeh. 1, 2. Itu dia. Dia haki hanya menggunakan tulang ketin saja untuk mematikan bola. $13.5 mata sekarang. Baik Zubir. Saya amat suka. Amat suka dengan gelagat pemain killer bernombor 7 SK Lekeh. Alhamdulillah, KDSK berjaya mendapat kemenangan di peringkat suku akhir. Dan mereka telah menempah slot untuk ke peringkat separuh akhir. Alhamdulillah. Terima kasih di atas sokongan dan tontonan semua. Berjumpa lagi kita di peringkat separuh akhir. Assalamualaikum.